Cara login Delima 3.0. 1. Type Delima 3.0 di Google. 2. Tekan pada Delima 3.0. Kemudian log masuk ke Delima. Seterusnya, pilih use a different account. Jika tidak, isikan terus email anak anda. Seterusnya, pilih I agree. Kemudian, pilih allow. Anda telah berjaya login Delima. Sekarang, masuk ke Google Classroom dengan menggunakan aplikasi Google. Pilih Classroom dan pilih Student. Klik Join. Selesaikan semua tugasan anda di Google Classroom. Pastikan anda menggunakan ID anda sendiri.